Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam ceria semua. Selamat pagi, selamat tengah hari dah kot tu ni. Selamat datang ke Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Macam biasa, kita hari ini mengadakan podcast. Bukan saja podcast lah ni. Ni dah kira PC. Ya, untuk isu-isu terkini. Semua berkenaan dengan duit. Rakyat dah susah. Duit tak cukup nak belanja. Harga barang naik. Dan kita tengok hari ini tentang isu-isu telekomunikasi. Dalam keadaan kita nak menjaga ekonomi kita, kita kena berjimat. Tapi adakah syarikat-syarikat korporat ni yang orang kata memiliki hubungan rapat dengan pengguna yang menggunakan servis mereka itu prihatin terhadap nasib rakyat, ataupun mereka teruskan dengan aktiviti mereka sakau. Itu dia. Jadi hari ini kita membincangkan satu perkara penting yang melibatkan semua orang. Hatta budak kecil pun akan terlibat. Kalau dulu kanak-kanak tak ada telefon, sekarang tanya diri kita sendiri. Anak-anak kita di rumah tu, kalau dia bising-bising, nak bagi dia senyap apa? Ulur telefon. Dan akhirnya pengguna telekomunikasi ini telah berkembang dengan sebegitu luas. Dan hari ini harga barang kita melihat tidak begitu stabil. Harga minyak pun tidak stabil. Adakah telekomunikasi juga memberi kesan? Ya, adakah amalan-amalan syarikat-syarikat telekomunikasi ini kita nak biarkan berterusan dengan cara yang tidak kena? Hari ini Tok Ki boleh bincangkan dengan rakan-rakan sahabat-sahabat kita daripada Perkasa, MCCC, Rumah Melayu. Kita ada penasihat PPIM, Datuk Seri Jason pun ada, dan kita ada juga ahli perniagaan kita hari ini akan membincangkan bagaimana telekomunikasi dan pengguna hari ini memiliki kaitan rapat. Adakah pihak telekomunikasi ini prihatin dengan pengguna hari ini, dan apa dia isu-isu terkini yang melibatkan telekomunikasi? Okey, silakan boleh kita introduce rakan-rakan sahabat kita yang ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, sejahtera semua rakan-rakan media, rakan-rakan yang dah lama bersama kita, Abang Ibrahim, dan rakan-rakan yang lain juga lah daripada apa ni, grup-grup yang sebahagiannya adalah aktivis kepada masyarakat. Okay. Sebenarnya saya nak cerita hari ini, saya rasa amat penting, kerana ia melibatkan keadaan yang macam tak masuk akal sikit lah. Okey. Antara poin yang saya nak share adalah kebelakangan ini ramai yang kena scam. Saya pergi ke commercial crime, cakap dulu Datuk Kamarudin, itu Datuk Ramzi, dan yang terkini Datuk Rashidi lah. Masa dengan Datuk Ramzi tu saya tanya dia berapa orang. Masa dengan Datuk Kamarudin saya tanya berapa orang yang menjadi mangsa scam yang ceritanya akan dipenjara disebabkan mereka jadi mangsa, mereka kena penjara. Masa tu saya ingat 5 tahun dia kata 30,000 orang. Jadi ramai siapa tu student ke apa, dengan tanpa kesedaran dia pun kena scam free dan boleh masuk dalam penjara atau ditahan during that time ataupun dalam proses itu. Lepas tu masa Datuk Ramli pula, kira-kira ada hampir 200,000 nak pergi penjara. Kalau saya tanya, pasal apa nak kena penjara? Pasal saya nak kaitkan ini satu benda yang cukup besar, yang sebenarnya saya dengan tim kita baru ambil keputusan lebih kurang. Okay? Keputusan yang kita conclude ni adalah ini berlaku disebabkan scam. Scam berlaku disebabkan apa? Scam berlaku sebenarnya, mungkin tuan-tuan tak setuju, tak berapa setuju, tapi scam ni berlaku disebabkan syarikat-syarikat telco yang, saya nak buruh dia,
yang korang hajar. Yang korang hajar, yang tak masuk akal. Ini kita akan cerita. Saya berjumpa Menteri Datuk Fahmi, cerita juga saya, dan itu beberapa bulan lepas. Lepas tu kita pun dah jumpa, saya dah jumpa MC dan dah ada, baru ni pun jumpa Datuk Halim KSU, dan jumpa juga dengan Datuk Amin TKSU dan Tuan Mano TKSU juga. Kita membawa satu aduan. Ini ada mungkin dua pecahan. Aduan yang kita bawa adalah antaranya berkaitan dengan aduan yang datang sini. Orang yang datang kat sini buat aduan. Nombor satu, saya tak tahu tuan-tuan setuju atau tidak setuju. Perkhidmatan telco ni betul-betul tak boleh nak cakap lah. Saya rasa apa yang kita nak cakap, bengong tu tak cukup. Maknanya bengong, menipu. Bukan semua, tapi kebanyakan telco ni kerja dia menipu. Ambil statement saya ini, saya minta Datuk Fahmi pun akhirnya akan dengar. Ini adalah aduan daripada rakyat yang cukup kecewa dengan perkhidmatan telco. Hari ini tuan-tuan pun tahu drop line terjadi. Drop line call kena bayar lagi. Ni saya nak share ni penipuan telco ni kadang-kadang level tak masuk akal. Dah lah kita drop call, cakap pun susah, dah dapat, kita drop call, kena charge lagi. Dan line tak clear pun begitu juga. Dan sebenarnya sebahagian tempat di sini line pun tak clear. Habis you charge, you komennya dah ada 5G kepala otak apa sebenarnya, saya tak tahu kan. Tak tahu apa 5G. Dan kita lihat ini boleh takut lama-lama semua sakit jantung ni. Telefon, hello. Yang tak masuk akal. Itu satu episod. Episod yang kedua adalah penipuan juga. Hidden charges. Dia tadi saya cakap tadi, line tu hidden charges pun dia rapi. Satu company itu kita dapat tahu. Ini saya nak minta MC pun tengok. Salah satu company ini, insurans beritahu dia orang bayar kepada company insurans ni jumlah tertentu yang pengguna ambil sebagai pilihan servis. Contohnya pengguna kata nak ambil insurans untuk telefon dia. Benda ini kebanyakan orang pun tak tahu. Pasal dalam borang tu, borang dia lebih kepada bila nak ambil package tu, dia kalau you tak kata apa-apa, dia charge lah. Siang-siang dia charge. Game pun macam tu juga, dia charge siang-siang. Kecuali you tak nak, you keluar, you jangan masuk. Tapi banyak orang yang kawan-kawan yang datang sini pun, umur mak dia 80 tahun, 70 tahun telefon, charge juga game. Game apa dia pun tak tahu. Jadi ini pada kita ni puan yang tak masuk akal, yang kena diatasi oleh MC. Pasal dia sign aja, masuk je pun sign saja, you dah kena bayar bulan-bulan. Baik ini kita nak media tolong. Pasal yang boleh bantu kita sekarang ni media je lah. Nak harap yang lain bantu pun kadang-kadang sukar juga. Jadi kita bercerita pasal dia punya hidden charge ni. Satu company ni dia charge orang ramai 70 juta setahun. 70 juta. Dan company-company lain pun lebih untuk ada yang lebih pun ada. Ini insurans company dah bagi tahu. Jadi cuba bayangkan, dia menipu bila customer tu tak perasan. Bayar free.
bayar free. Sebenarnya kita cukup sedih pasal yang susahnya orang ramai. Pasal dia orang itu suka-suka just suka-suka. Okey. Lepas tu itu pun sebenarnya tak cukup lagi pressure ni. Bila semalam beberapa hari lepas pun ada aduan yang kita minta kawan kita Datuk Jason ni, dia jaga ejen telco, rupanya cerita-cerita kat dia orang ni, ya Allah, dahsyat. Yang terkini untuk tuan-tuan saja nak cerita tuan-tuan, bayangkanlah ni pengadu kita ni Cik Saludin Suhaimi, sorry. Dia telco ni menggalakkan atau menyuruh syarikat-syarikat ejen dia orang ni suruh jual number. Jual number ni tu. Jual number masuk sampai berapa puluh line? 18 line dia daftar baru. Gila tak gila benda ni? 18 line. Satu line berapa ringgit Dr. Jason? 10 ringgit, which is the registration ringgit. Jadi 15. 15. Satu line kalau dah 18 dan hidup, lepas tu mati, lepas tu you kena renew. Ini satu pada saya satu penipuan. Saya minta telco stand up. Telco kena honourable lah sikit. Pada saya tidak honourable langsung. You charge suka-suka hati ikut, you buat apa yang you nak buat. Jadi kes seorang mak pada kawan saya ni komplain, ini dia tak ambil pun game ni daripada game yang ditawarkan. Bising lah, paling tak pasal beratus-ratus bulan jatuhnya. Jadi dia bawa komplain daripada telco. Bro, lepas tu apa telco kata? Okey, kita potong. Maknanya mungkin 20 juta dia punya kad pemilik dia punya klien ni, seorang komplain. Dia bagilah RM200 refund ni. Yang lain-lain tu yang tak tahu. Ini yang cerita yang tak tahu yang kita ni terlibat dalam penipuan yang tak masuk akal. Dan benda ini terjadi. Dan bukan sikit-sikit, 70 juta, ada yang 100 juta setahun. Jadi dah kombinasi semua syarikat-syarikat cuba bayang. Jadi saya mohon Datuk Alim, KSU kepada MCMC, saya mohon juga Datuk Aminuddin dan Tuan Mano buat siasatan. Ini kena buat siasatan dan kita tak boleh lari lagi dah. Takkan nak biar tipu je. Dan penipuan ini berterusan daripada dulu dah 10 tahun sebenarnya. Cuba bayang satu tahun tipu 70 juta, ada 6 company, lebih kurang berapa, dan untuk 30 tahun. You bayang banyak mana duit. Jadi saya mengharap pihak-pihak media tolong, kita kena put pressure kepada kerajaan dan autoriti untuk tentukan penipuan ini harus dihentikan. Masa kita cerita-cerita duit, cerita tarik benda itu bawa sen, ini puluh-puluh juta tak ada apa pun. Jadi saya tengok benda ini perlu diadres secara bersungguh-sungguh. Pasal kita rasa benda ini akan menjadi bertambah teruk. Pasal baru ni yang lain dia daftar tu, contohnya sebulan berapa ringgit Dok? Sebulan top up 35. Tidak potong. Cuba bayang dahsyat tak dahsyat. Sebulan 35, habis dah dia 18 lain. Dan dia tak tahu. Cerita dia pun tak tahu. Cuba bayangkan. Ada siapa gila pakcik yang umur macam ni, kalau umur saya tu tak apalah juga. Pergi daftar 18 lain dan dia orang suruh. Telco disuruh. Cuba bayang apa benda ni. Of course dia orang menjual. Dia tak dapat commission. Tapi ini MCMC kena tengok dan tak boleh benarkan dia orang buat suka-suka hati je. Tak boleh. Apa maknanya kalau dah tipu suka-suka hati? Jadi itu antara yang kita
lihat, perlu ditangani dan perlu diambil tindakan serius. Macam Singapura dah mula ya. Takkan kita nak kalah dengan Singapura. Mana industri pun kena bertanggungjawab. And this is impossible. Pelaku bila ditekan, macam Jason dia sendiri pun, walaupun dia dalam komunikasi, dia pun kena tipu. Charge kredit card lah. Berapa charge kredit card? 40. Tiap-tiap bulan. Berapa lagi? 5. Tapi tak apalah, dia okey, dia ada duit. Charge lebih pun tak apa. Tapi pada yang tak ada duit. Jadi ini perkara yang amat serius yang kita rasa tidak boleh dibenarkan langsung. Pasal penipuan telah terlalu lama. Dan sebenarnya kita dapat, dan ni kita hendak juga orang ramai ya, yang ada akses pada ini mengadu kepada kita. Mengadu apa yang problem yang kita boleh bawa ke tengah. Pasal kita akan guna apa benda strategi lah, guna telefon dia untuk viral juga ni esok. Untuk nak share bagaimana mereka ini tidak bertanggungjawab. Syarikat-syarikat ini tidak bertanggungjawab, menipu. Dan saya dapat aduan juga, dia orang ni very arrogant. Masa duit ada. Oh, ini industri ni bilion-bilion semua ni. Jadi setakat ni sesiapa yang punya aduan, marilah kita bersama. Pasal kita perlu hentikan penipuan. Okey? Jadi kalau apa-apa tuan nak cakap dulu ke, siapa dah pasal telco, pasal prof ke apa punya dia cuma tu share ni before kita nak buka pada you want to say anything to say? Serious? What? Ada apa? Okay. Okay. Pakcik, bangun nanti. Macam mana kekecewaan ni cerita? Saya adalah salah satu daripada mangsa daripada apa yang berlaku terhadap tempat di sini. Oh, okay. Terus. Jadi saya begitu kecewa tentang apa yang telah berlaku kepada diri saya berkenaan dengan penipuan yang telah dilakukan kepada saya. Mungkin memandangkan saya jadi tua tu. Berapa umur? 68. 68 gitu lah, setua saya. Jadi banyak benda yang saya tak perlu pandai berkenaan dengan tempat ini. Jadi Cuba cerita apa yang berlaku. berlakunya pada 15 hari bulan hari itu, 15 Disember, saya telah pergi ke satu kedai yang tidak perlulah saya tahu kedai itu. Di mana lokasi? Di lokasi di Kota Raya. Kota Raya, okey. Di Kota Raya. Jadi saya pergi ke sana untuk membeli telefon asalnya. Kemudian di sana saya telah diberi offer untuk mendapatkan satu tab consumer yang mana saya ambil pada 2 hari selepas pada tarikh berkenaan hari yang saya beli phone. Jadi pada masa itu saya pun tak sangka lah benda ni boleh menjadi sampai larut-larut. Jadi duit-duit yang saya bayar dulunya tak dapat saya dapat balik. Kemudian digunakan kredit card saya sendiri dan juga debit card untuk mengeluarkan duit tanpa pengakuan saya. Berapa penipuan kredit card? Kredit card sebanyak 23,000 dan debit card sebanyak 11,000. Banyak duit pakcik, jangan main-main. Jadi benda macam itulah yang jadi yang kecewa bagi saya lah. Benda begitu tak sepatutnya berlaku pada sesekor tu. Kalau telefon saja, tak payah berlaku dengan talian yang terbabit dengan 18 talian. Tidak cakap atas nama saya sendiri. Saya nak buat apa dengan 18 talian. Girlfriend ada pun lagi? buka. Girlfriend ada ke? Ada pasal 18 nombor tu kita jadi pelik juga. Pasal 18 talian.
Itu tadi ya. 10 postpaid, 3 prepaid. 10 postpaid. 10 postpaid. Puluhan lah 10 postpaid. Jadi yang benda macam tu yang berlaku pada saya. Jadi minta dijelaskan di pihak Tesco ni dapat memantau benda-benda itu hanya dapat saya tahu. Saya tak tahu kalau kita kan. Okey, biar dia orang tanya saya. Tapi saya juga nak share. Cuba bayangkan Datuk Jason cakap dengan saya, ada tempat-tempat tertentu sekarang ni nak beli 100 kad boleh beli je. Macam mana? Tak payah pakai IC. Tak ada. Tanya. Tak perlu daftar. Last time 2025. Ni dia dah lebih strict, tapi saya sendiri dah cakap dengan Datuk. Boleh syarikat banyak. Banyak mana? Kalau syarikat boleh beli syarikat banyak kan. Ya, Tapi berapa kalau banyak individu syarikat boleh tak pakai? boleh. Kalau pakai beli company, Company tiga. Oh, tengok rekod. kalau syarikat boleh beli banyak syarikat kan, dia banyak Tak, nama kan. tak syarikat kena IC ke I see. Empat. ya, Empat? 5. 5. Oh, satu IC 5 syarikat. Kalau record okey. Kalau record tak bagus, maybe 1 or 2. Okey. Soalan Datuk Jason, macam mana boleh daftar sampai 18? Dia. Kalau dia punya dibenarkan. SOP, kalau SOP tu invitation dia untuk 5. Ya, betul. Itu sekarang ni tu. Okey tak sekarang lah, memang yang sekarang ni baru berlaku 15 pada 15 Mac sorry, December. Okay. Kalau ada SOP, okay. Tentu MCMC dah ada buat SOP tempoh ni. Okay. Takkan benda ni boleh berlaku. Dan sepatutnya pihak polis pun terus ambil tindakan sebab kita dah tahu Kota Raya ni dah memang ada bad record lah. Ya. Dan kenapa masalah ni masih berlaku ni Datuk Jason sebagai tuan punya syarikat yang terlibat dalam tempoh mungkin boleh. Telco macam tu dia. That time is 2025 December 15. Tak Melayu boleh. Itu yang last year Mai tahun lepas. tahun lepas. Berapa yang paling 25 December 15. That one MCMC belum SOP lagi. So kalau IC record bagus, dia boleh limit 20 pun boleh, 30 pun boleh, 25 pun boleh, 10 pun boleh. Tapi dia ada pilihan lah. Kalau you postpaid dia ada minimum berapa sampai berapa. Dan prepaid kan ada minimum sama juga lah, minimum and maximum. Macam tu. Tapi yang kalau 2026 sekarang memang tak boleh, dia ada SOP. Dia ada, I don't think I think IC cuma boleh 2 ke 3. Tetapi sebelum pada tarikh tersebut yang prepaid card pun yang saya tahu beli kena ambil face recognition. Ya, ambil gambar. Ada separuh yang ni ambil gambar dan melihatkan beberapa ni. Dan SOP ni kita tak pernah tengok. Kata MCMC mengeluarkan, even annual report MCMC pun kita tak tahu ada audit apa SOP. Masyarakat tak tahu apa SOP MCMC, tak pernah dipaparkan, yang kita ni tak pernah tahu. Sepatutnya ini daripada pihak MCMC kena terangkan lah. Sama macam KPDN, kalau nak repair apa semua ada tanda harga, apa berapa dia punya ni, berapa yang boleh register, apa kelayakan dia. Jadi takkan benda ni dah berpuluh tahun kita menggunakan telefon masih tak ada SOP yang sebegitu. Jadi nampaknya MCMC ni begitu lemah daripada segi kawalan penggunaan. Untuk MCMC ke untuk menteri? Untuk MCMC dan mungkin menteri sekali lah. Jabatan agensi. Ini menteri sekali lah, menteri yang berkuasa ke atas ni yang ada ni. Tu kita minta Datuk Fahmi tolong dengar. Tapi saya dengar pun mak menteri pun ada kena scam juga. Okay. Jadi ramai yang tak aware lah pasal ni. Mak menteri tu dia kena scam. Saya jamin dia mesti menggunakan telefon yang tidak berdaftar. Dan proses daftar tak ada. Dia tak daftar, saya pun boleh tipu orang.
Tapi kalau nak tipu pakai nama saya, line saya tak adalah. Jadi ini yang berlaku. Tapi saya pun fikir macam mana abang ni boleh sampai register 18 nombor. Saya yang ni pun tak ada lebih daripada 4 nombor. Biasanya kalau yang ini yang selalu digunakan oleh kedai akaun. Betul. Jadi ini yang sebenarnya kita juga akan bawa currently level polis dah buat kan. Okay. Dah ada. Kita akan push for this untuk kita tentukan pihak berkuasa mengambil tindakan. Pasal duit dia hilang. Macam mana dia jadi? Hilang hanya RM30,000 je. Jadi sekarang ni siapa nak salahkan dia orang pun tak boleh, nak salahkan siapa pun tak boleh. Pasal dia tak ada yang mengaku pun. Datuk Jason, soalan saya, saya ada dapat info mengatakan 100 orang pun boleh register. Lebih daripada 100 pun ada. Sebelum ni ada orang register phone pakai SIM card tu, boleh register. Dia nama saya, contoh nama saya boleh register 100 number. Itu yang dia boleh explain bagi masyarakat tahu. Customer dia bawa dia punya itu IC yang suruh kita tolong dia check. Lepas tu kita check lebih itu Lebih yang Satu nama boleh 100 account. lebih dalam 100 macam tu. Ini satu account 100 number, each Semua number satu one IC, account. satu nama. Oh. Kita ada itu yang register yang itu merchant yang untuk check, untuk register. Ini mesti untuk guna untuk Itu scam. Ha. Kalau dia nak scam tentu dia bagi nombor orang. So, biasa juga from my side saya sini ada dua telco SIM card. Tapi itu hari saya lepas satu surat kata saya lewat bayar, saya pergi check balik center, message center, and then ada muncul line. So sama juga dia kalau tak bayar, dia tak boleh potong semua itu line. Dan saya pun cuma ada fax sama dia, email sama dia, sama juga cuma kena bayar. Even tak guna itu SIM card dia itu Kena bayar. tapi tak banyak lah. Jadi dia orang ni berkuasa penuh. Nak buat apa saja. Jadi kita mungkin sama ada kita nak minta siasatan on the system itself. Mana dia? Macam mana dia orang boleh guna charge suka-suka. Pasal kita mungkin kita ingat kita tak kena, tapi kita pun boleh guna. Jadi macam mana kita nak tentukan MCMC dapat mencari kaedah untuk mengawal dia pada hari ini dibuat mudah. Saya ada soalan. Tadi Encik Salmi kata betul-betul 3,000 ke? Predikat dan juga dedikat. Sepanjang penolakan duit tu, cuma tak mungkin Encik Salmi boleh tak perasan yang ada penolakan duit betul ke? Saya dapat informasi daripada bank. Saya pun tak perasan sebab saya tidur 12 pagi. 12 sampai 23 pagi. Saya mesti boleh dapat akses. Dia tak phone dekat. Saya ingat saya phone jauh. Jadi pukul 3 saya sedar nak bangun pagi kan. Berlaku dalam jangka masa cepat ke apa? Berlaku dengan cepat berapa? Cepat dalam masa Satu hari? dalam satu hari malam tu. Satu hari dia charge. Saya pergi keluar. 33,000 Saya rasa scammer guna dalam 18 lain dia ni. Cuma soalan saya kan, Okey. Tak masuk akal kan? bagaimana bank boleh benarkan transaksi dalam masa, sepatutnya bukan bank akan notified sepatutnya kan? Ini itu yang saya kata tadi, kena ada siasatan yang jelas supaya benda ni tidak berquestion. Pasal lepas kita buat PC ni, benda ni terjadi juga. Terjadi. Maknanya semua kena ambil kesempatan, ambil ni keprihatinan. Kena buat SOP. Okey, untuk yang 13 33,000 kan penolakan daripada pendidikan dan juga dedikat. Jadi apa kaitannya dengan 18 lain? Mungkin apa dia punya secret? Dia nak situation. Dia pun tak tahu pasal dia. Tak tahu sendiri.
Lain tu ada 18 talian tu saya tak tahu. Kita satu je. Itu satu je. Pasal dia pun ada lain. Saya rasa macam IC pakcik ni digunakan untuk daftar line 17 line tu tanpa pengetahuan pakcik ni. Sebab tu saya rasa macam ni. Biasa kalau kita nak daftar talian telco, mereka akan minta IC kita kan. Kalau setakat minta IC tu tak apa. Ini dia ambil gambar, dia print. So, adakah solid kita punya IC ni disalahgunakan oleh pihak yang lain? Jadi saya rasa kes tu macam pakcik ni lah tadi. Atau telco salah guna ke IC ke? Tak mustahil kan? Siap pakcik ni daftar satu nombor, tiba-tiba ada 17 line lagi. Dah dia klik je. Dia klik je. Apa dia masalah? Tapi Datuk Jason kata yang nama satu akaun kata nama saya ada 100 line. Itu macam mana? Dia tahu ke? I mean like okay. Dia tak tahu check dia macam bagi tahu. Oh, dia tak tahu sama ni. Macam kedai akaun lah. That I see. I mean, that can make dengan credit card. Ada terminal dengan IC. Dan berkena dengan 18 talian. Okay, apa persamaan? Apa Kaedah. gabungan daripada credit card, IC dan juga 18 talian. 18 itu singgah. Dan kenapa kita tak daripada credit card dan debit card? I mean like package yang dia beli, dia tawarkan. Macam mana boleh kena dengan credit card? Kita tak duit daripada credit card. Sekarang Dan hanya menggunakan IC. sekarang kata yang IC last year 2025 belum ada MCMC SOP. Kalau you record okay, IC record okay, boleh tatap lebih dan 18 singkat. Itu je. Tapi tadi tangan itu question untuk credit card, saya memang tak tahu. Tapi sikit saya nak share sikit dalam cerita ini dulu, pakcik ni dengan Datuk Jason, you cuba bayangkan, rupanya Digi satu, apa lagi? Celcom satu, Maxis satu. Yang Maxis Celcom sama dia. Jadi cerita ni semua ambil kesempatan atas pengguna. Mana cerita satu lain. Dia orang punya target nak dia orang disuruh daftar sebanyak mungkin. Ini gila apa ni telco ni. Kenapa daftar sebanyak mungkin? Jadi different line. Okey, adakah bila benda ni terbongkar ni, saya rasa adakah macam saya ada line saya tak pergi check dengan telco yang berkenaan, tiba-tiba macam Datuk Jason kan kalau dia semak, tengok ada rangkaian berapa banyak nama atas nama Ya, saya. pasal semuanya komputerized. Tekan je. Antara 18 atau 180, sikit sangat tak ada beza apa pun. Tak mustahil. Even pegawai-pegawai bank pun terpakat dengan diorang dengan telco supaya Itu memang ada. mesti ada punya. Macam mana boleh charge kad kredit macam tu Terlalu banyak. Saya rasa dia punya package tu ada macam satu pilot line, dia ada supplemental line tu. Saya rasa sebab biasa kalau package telco ni Tak dia nak upgrade kan. ditambah lagi untuk Ya, tak ada. tak. Ini macam satu paksaan pada kita Memang. guna. Bila kita nak ambil package ni, dia guna satu pilot line, lepas tu ada supplemental line lagi 3. Anak-anak. Habis kalau kita satu orang guna, kita nak guna package tu, lagi 3 supplemental line tu kita nak bagi kat siapa? Kita pakai lah juga. Pakailah. Banyak je. Jadi gitulah lebih kurang ceritanya yang saya betul-betul mengharapkan pihak MCMC turunkan pasokan penyiasat untuk menyiasat penipuan. Pada saya ini penipuan. Mudah penipuan. Dan yang kenanya pengguna. Dan sebab pengguna kena bayar. Pasal dia akan dituntut tak bayar, dia kena blacklist. Blacklist kan kalau tak bayar. Blacklist. Pasal dia guna blacklist. Blacklist pula contohnya blacklist. Si Toh dan si Chris pula. Ya. Lepas tu dah bayar, kadang-kadang dah bayar settle case 2 tahun pun masih lagi nama blacklist. Sistem punya huru-hara. Pada saya amat huru-hara dan perlu dihentikan. Prof, you untuk nasihat apa benda? Last tu. Okay.
Saya fikir kita sebagai pengguna pun kena Di pengguna. jaga diri kita lah supaya tidak dipergunakan kan. Macam di suami ni memang kes naya kat dia lah. Sepatutnya tidak berlaku lah. Jangan kita mudah tertipu dengan syarikat-syarikat telefon offer mereka ni. Akhirnya kita jadi mangsa kan. Jadi ini tak berbaloi lah dengan 33,000 habis begitu saja. Dan mungkin juga kita kena cadang macam ni. Kita bawa anak. Masa dia pun pergi seorang-seorang. Pergi seorang-seorang. Kita tidak bawa girlfriend ke gitu. Saya menjadi geram. Dengar orang geram. Jadi satu lagi MC ni pun kalau berita palsu yang belum tentu palsu lagi laju je tindakannya kan. Jadi polis tangkap. Kan? Pada orang yang kononnya kata bawa berita palsu, fitnah dan sebagainya, laju je siasatnya. Tapi bila tiba kes-kes macam ni pun kena laju, lebih laju dari itu lagi lah. Sebab kita pengguna kan. Macam tu lah, dia tak boleh lah. Bila datang macam ni dia slow and steady je kan. Bila kena kat dia laju je, dia tak boleh. Macam tu. Ada nak cakap apa kan? Tapi apa pun, siapa yang dengar, siapa yang ada kes-kes penipuan, tak suka, marah, okey, hubungi kita. Orang tu pengguna ni semua kena pergi cek kat telefon. Yelah, tapi Apa yang tu nasihatkan dia orang? boleh call kita untuk yalah ada tiga. Tapi saya nak minta kau kalau ada aduan call 013 611 6666. Call kita. Bagi maklumat, salur maklumat. Saya kena tipu 50 line ke whatever lah. Saya kena tipu charge yang gila ke, buat saya gila ke, jadi kita pun boleh ambil tindakan. Okey? Kalau orang cakap tu mic. So dalam isu pakcik ni saya percaya isu pakcik tu framing ni saya percaya memang ada peranan sedikit lah, scammer lah senang. So saya nasihatkan orang di luar sana, masuk di saya dan semua, berhati-hatilah dengan apa kalau sesuatu kita nak sesuatu ni minta isi pun kita baik kita siasat dulu. Dalam isu telefon ni pun saya ingat so sekarang kena ada IC juga kalau beli syarikat baru tapi ada SOP lah. SOP ni cuma satu atau dua je. Kad lah, syarikat so kena check dulu lah. Kita kena jadi pengguna yang bijak lah. Jangan main beli, main minta pun bukan baik. Minta apa bagi, tak boleh. Lebih IC kita. Kita hati-hati. Kalau tidak, kalau dia pegang, tahu-tahu macam pakcik baru tidur, kita baru tidur esok, dia potong lah. Sertifikat kita ke apa kan. Sertifikat, tu bahaya lah. Nanti belum kena lagi, kalau bila dah kena, baru tahu dah kena, makan tak habis lah. Makan tak habis. Jenuh lah. So, tu je lah saya nak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertubuhan jenayah komunitas Malaysia ni, saya nampak ini lebih pada scam lah. Jadi benda ni dah berlaku lama. Sebelum ni pun mungkin dah berlaku. Tapi kita menyokonglah PPKM apa yang dibuat pada hari ini. Dan kita menyuruhlah kepada semua rakyat Malaysia yang ada yang mendengar visi kita pada tengah hari ini, supaya kalau mereka terkena apa yang dibincangkan pada tengah hari ini, maka bolehlah berhubung dengan PPKM. Dan kita tak naklah kita sebagai rakyat Malaysia ni tertipu sepanjang masa. Jadi sebab itulah saya mengharapkan supaya kalau ramai yang datang mengadu, maka sedanglah pihak urusan tertinggi menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjalankan siasatan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita buat ni adalah yang terbaik untuk kita sebarkan pada rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Pertubuhan Rumah Melayu. Buat sikit. Saya sarankan kepada syarikat telco, ejen yang menjual pakej telco ni, supaya apabila pengguna datang ke kaunter ataupun kedai anda, sila maklumkan SOP. SOP
bagaimana menggunakan SIM card ni, bagaimana SOP, apa dia syarat-syarat, terma dan syarat kepada pelanggan. Itu yang pertama lah. Sebab kebanyakan saya tengok mereka pengguna datang ke kaunter ataupun kedai ni terus beli. Itu tanggungjawab penjual untuk menerangkan apa syarat-syarat terma apabila anda melanggan lain telco. Itu saja supaya kita terutama pengguna-pengguna yang berusia yang tidak tahu tentang terma dan syarat-syarat hidden syarat tu tidak tertipu ataupun diperdaya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okay, last ada apa-apa nak tuan? Jason. Jason. Tak ada ya. Okey. Jadi kita harap kes ni dapat sebenarnya jadi transaction tu memang dia punya transaction tu dia tolak ke telefon macam mana? dia tolak pada akaun dia lah. Saya nak bangun nak. Maksudnya transaction tu boleh tahu ke mana tak? Boleh deduction tu ke mana? Tak tahu. Saya draw macam tu. Dekat basic ataupun dekat bank statement tu ada tulis tak? Dekat bank statement tu. Dia tulis ke mana? Saya ni bangun. Yang dihantar. Ada tu bank statement. Ada. Semua ada. Ada bawah ke bank statement? Ada. Pinjam sekejap. Dekat telco kan. Memang tulis dekat telco. Oh, evidence ni. Habis dah. Dia memang tulis ke Macam mana dia boleh tahu nombor akaun? Nombor tu dia tulis tak ke telco mana? Macam pakcik, saya nak tanya macam mana apa ni syarikat telco tu boleh potong melalui akaun bank pakcik? Pakcik bagi nombor akaun pakcik ke? Itu yang masalah sebab macam mana dia boleh tahu nombor akaun debit dengan Ada tinggal kad kat situ. Ada tinggal kad. mungkin daripada IC mungkin. Ada tinggal kad ke pakcik? Ada tinggal kad kat kaunter. Oh, dia tolak ke macam mana dia boleh tahu nombor akaun? IC. Oh, kad tu hilang. Tapi kalau IC data Masa tu hilang lepas tu. Masa ujian tu aku rasa lepas Ni bukan telco ni. Di mana ni tunjuk yang charge tu? Seribu. 1,000 satu bulan. Maksudnya telco tak check. Yes. Okay, so kes actually just 18 months lah. Yes. So tak ada benda dengan kena scam quick call. Itu yang lain. Jadi boleh gila tak kita tak faham. Kita merungkaikan. Dokumen tu dah bercampur. Okay, so ini 33,000 yang kes lain. Tapi Pak Cik Cerita tu dah dengan 18 line yang didaftar oleh syarikat telco. Okay. So 33,000 tu bukan kena dengan telco lah kan? Kau saja kan. Tapi melalui dalam proses itu juga di situ. Sebenarnya kad tu hilang pada hari kejadian Pak Cik pergi hari beli kejadian. handphone tu 15 hari. Jadi macam mana boleh over access ke, macam mana dia orang boleh override? Macam mana dia boleh withdraw? Tanpa pengetahuan. Macam mana dia tahu nombor Mungkin PIN? pasal 18 lain. That's the problem. Maksudnya ada pihak dalam tu. Kita kalau kali yang pertama dari sini, the next one tak perlu dah. Okey. Jadi tak apa, kita siapa-siapa juga kalau nak menyiasat kes ni esok, mungkin investigative reporting boleh dilakukan. Cuma boleh tak masalah kan? Tak masalah. Jadi kita menjadi dah kita dah memang bengong, tambah bengong kita nak tengok kes ni. Okey?
Boleh? Okey, kalau kita nak interview, Baik, korang interview sendiri. terima kasih semua. Siapa press nak terus jumpa dengan pengandu boleh? Boleh tak? Nak jumpa dengan biasa dulu ni. Atau dengan Toki, dengan mana-mana panel pun boleh. Kita ada sikit jamuan di luar. Okey. Ni dah nak ambil gambar ni. Abang duduk. Ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Ambil gambar. Bangun. Jangan seronok sangat gelak kat orang scammer. Nanti kita scam baru tahu sakit dia. Polis report ni ada tak? Polis report ada. Tengok polis report dia. Dia sama je. Mana yang transaksi akaun tu? Polis report. Laporan polis. So, Ni laporan polis. Kena lah dah musik keras. Okay, police report. Okay, Henry. Prof. Kamu kita sama. Okay, thank you. saya nak review je Saya nak zoom in je. Kau tengok yang mana ni. Oh, ini dia punya video dia. Tolong bagi nama. So, dia belakang. Nyalakan. Tengok gigi lah. Oh, susun. So, ada Telkom, Simon nombor. Tulis. Sekian nama pengetahuan. So, pihak-pihak yang sepatutnya wajib bertindakan lah ya. Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih.